Assalamualaikum. Saya Farida binti Zakaria. Saya berasal daripada Ipoh. Saya bermasalah daripada segi lutut dengan mata saya berat sangat. Saya sakit ni ikutkan dah lama. Tapi saya pergi klinik, saya buat makan ubat Cina. Dah lama dah, memang saya sakit dah lama. Di sini saya dapat rawatan. Saya baru masuk ni yang kedua hari. Rawatan ruqyah, terapi. Tapi alhamdulillah lah, mula-mula saya buat rawatan mata saya tu, mata saya memang berat sangat. Mula-mula pertama tu saya rawat tu, alhamdulillah lah tu saya buat yang kali kedua ni, saya buat ruqyah dan terapi dekat sini. Lepas rawatan, saya rasa macam lega dekat mata yang nampak sangat efek je lah. Lutut ni biasalah sebab lutut saya memang dah lama, dah bertahun. Adalah juga perubahan sikit. Saya cadangkan kalau apa-apa ada masalah lutut ataupun pelatan mata, sila buat rawatan dekat sini. Alhamdulillah lah, mata saya baru masuk ni kedua hari. Kemungkinan saya akan buat yang ketiga, cukupkanlah 3 hari sebelum saya balik Ipoh. Saya alu-alukan lah kedatangan sakit macam masalah macam saya ni, daripada segi lutut dan mata, datanglah